SIKSA di dunia, ketawa di akhirat. Perkongsian Linda Hashim undang tanda peminat. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Seorang wanita meluahkan rasa hiba apabila dia dan keluarganya menjadi mangsa sihir daripada individu yang dikenali. Pelakon jelita, Linda Hashim baru-baru ini tampil dengan satu perkongsian ringkas yang menimbulkan tanda tanya dalam kalangan peminat. Mana tidaknya, gambar yang dimuat naik memaparkan Linda sedang duduk termenung dengan kesan lebam di bahagian mukanya. Di ruangan caption, pelakon ini menulis caption, since 2016. Beserta satu ayat yang cukup mendalam maknanya. Perkongsian itu pantas mengundang pelbagai reaksi di ruangan komen dan kalangan peminat yang rata-rata tertanya-tanya tentang maksud sebenar di sebalik caption tersebut. Ada yang bersimpati, ada yang memberikan kata-kata semangat, dan tidak kurang juga yang berspekulasi bahawa ia mungkin berkaitan dengan drama lakonan terbarunya. Di ruangan komen TikTok, ramai yang tampil menitipkan doa dan berharap agar Linda terus kuat dan tabah, walau apapun yang sedang dilaluinya. Terdahulu, Linda Hashim nekat menfailkan penceraian kali ketiga dengan suaminya, Beego pada Januari lalu. Namun, Beego enggan menceraikan Linda dan mahu menyelamatkan rumah tangga yang dibina mereka selama 11 tahun.